Baiklah guru-guru semua, hari ini ada benda penting yang perlu kita bincangkan. Pelajar tingkatan 5 amanah masih tak faham tentang topik pembentukan Malaysia. Perkara ni kita perlu bincang dan buat sesuatu dengan segera. Flashback. Siapa boleh terangkan proses pembentukan Malaysia? Saya pun tak pasti ya cikgu. Saya pun tahu Malaysia ditubuhkan 1963 cikgu. Tapi saya selalu keliru proses pembentukan dia macam mana. Saya pula selalu tertukar peranan Sabah dan Sarawak. Nampaknya kita mempunyai satu masalah yang perlu diselesaikan. Baik cikgu, apakah isu utama yang telah dikenal pasti? Melalui pemantauan awal, apa yang dapat kita kenal pasti, pelajar-pelajar ni hadapi kesukaran untuk ingat fakta sejarah dan susun kronologi peristiwa pembentukan Malaysia tu dengan betul. Masalah ni melibatkan semua orang murid ke ataupun murid tertentu cikgu? Ada seramai 18 orang pelajar kata 5 amanah yang perlukan bimbingan. Ada sokongan lain tak? Ada seramai 12 orang guru muda yang akan dilantik untuk bantu rakan-rakan mereka. Jadi guru muda ni akan membantu pelajar sasaran sepanjang pelaksanaan aktiviti. Betul? Guru muda ni akan bantu dalam perbincangan penghasilan skrip dengan penghasilan video. Baik, berdasarkan situasi ini, apakah cadangan intervensi yang sesuai? Saya cadangkan penggunaan strategi tip story. Macam mana tu cikgu tip story? Strategi tip story ni adalah penghasilan video pendek secara kreatif berasaskan aplikasi TikTok. Jadi kaedah yang kita guna ni bukan saja buat pelajar tu belajar sejarah, tapi diorang juga belajar untuk hasilkan kandungan pembelajaran diorang sendiri. Menarik. Jadi murid belajar sambil hasilkan video. Betul cikgu, tepat sekali. So, pendekatan ni selaras juga dengan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan komunikasi, kolaboratif dan kreativiti. Saya setuju, intervensi ini mempunyai potensi yang baik untuk dilaksanakan. Bagaimanakah pelaksanaan kajian ini akan dijalankan? Pelaksanaan kajian ni kita gunakan model kajian tindakan Chemis dan McTaggart. Apa fasa yang terlibat tu cikgu? Ada 4 fasa utama. Yang pertama kita rancang, lepas tu kita bertindak, lepas tu kita berhati, lepas tu kita refleksi pelajar tu. So, dengan model ni, setiap tindakan yang dilaksanakan tu dapat dinilai dan ditambah baik dengan secara berterusan kan? Betul? Jadi ini memastikan intervensi yang dijalankan lebih terancang dan sistematik. Betul. Baiklah murid-murid, sekarang ni setiap kumpulan perlu hasilkan video berkaitan pembentukan Malaysia.
Oh cikgu, sekarang saya baru faham susunan proses politik Malaysia. Saya tidak tertukar lagi peranan Sabah dan Sarawak. Bila buat video sendiri, barulah senang nak ingat fakta. Apa yang murid lakukan dalam kitaran pertama? Dalam kitaran pertama, aktiviti yang mereka belajar adalah kumpul maklumat dan menghasilkan video. Tapi melalui kitaran pertama ni, apa yang saya boleh nampak, pelajar ni masih tidak dapat menyampaikan fakta dan susun kronologi dengan betul. Bagaimana perkembangan murid selepas pelaksanaan awal? Masih terdapat beberapa kelemahan dalam penyampaian fakta dengan penyusunan kronologi. Jadi, apakah tindakan penambahbaikan yang akan dilaksanakan? Tindakan penambahbaikan yang kita akan laksanakan adalah melalui kitaran kedua. Dalam kitaran kedua ni, kita akan tunjuk contoh video yang berkualiti dengan ada bimbingan juga daripada guru dengan guru muda itu sendiri. Oh, kalau macam tu, guru muda tu dia akan bantu pelajar-pelajar tu untuk faham kronologi dan fakta tu dengan lebih jelas. Betul. Saya faham. Jadi pada kitaran kedua ni murid akan lebih pandai untuk menghasilkan video lebih tersusun dan lebih berkualiti. Apakah jangkaan hasil kajian ini? Perancangan kajian, bilangan murid yang akan faham tentang topik pendidikan Malaysia ni saya jangkakan akan meningkat daripada 8 orang kepada 15 orang. Kalau bilangan pelajar yang akan berjaya menyusun kronologi dengan betul, cikgu jangka berapa pula? Kalau aspek tu saya jangkakan daripada 7 orang kepada 14 orang. Oh, kalau pelibatan murid aktif dalam PDP pula? Kalau pelibatan aktif murid dalam PDP daripada 8 orang kepada 16 orang. Ini menunjukkan potensi positif strategi take story terhadap pembelajaran murid. Kajian tindakan bukan sekadar untuk kenal pasti masalah, Tetapi mencari penyelesaian yang berkesan. Melalui Take Story, pelajar akan belajar dengan lebih aktif dan kreatif. Pembelajaran sejarah akan menjadi lebih menarik dan bermakna. Diharapkan strategi ini dapat membantu meningkatkan kefahaman murid terhadap pembentukan Malaysia. Ingat tahu, sejarah bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan dihayati.